Hai semua, so hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak siam paku pakis. Simple je. Okay, jom, let's go. Okay, macam biasa, so kita cucilah dulu kita punya paku pakis ni daripada kalau ada kotor-kotor ke apa ke, ada pasir ke tanah ke, so kita cucilah dulu bersihkan. Okay, lepas kita dah bersihkan, kita pun bolehlah potong. So cara nak potong dia, kita boleh potonglah dulu dia punya daun-daun daun ke? Bolehlah nak kira daun. So kita akan potong dia punya daun. Sorry lah kalau salah tak berapa mahir sangat. Okay, untuk batang dia kita akan potong serong macam ni lah, macam tu. So kalau ada lebihan macam ni, so kita akan tarik lah. Dia macam potong kacang panjang ke? Ya ke? Lebih kurang lah. Tapi itu konsep saya lah. Kadang bila kita buat macam ni, dia tak keluar apa yang lebih-lebih ni. Macam tu. Lepas tu batang ni juga ada orang dia akan belah tengah dia. Macam saya tak nak belah. Saya potong macam ni je. Dan bila dah sampai dekat ujung bawah ni kan, kalau batang dia terlalu keras, kalau saya tak ambil lah. Macam tu lah. Kalau saya terlalu keras macam tu. Dia tak ada keras sampai kau ketuk kepala pun boleh pengsan. Cuma dia keras yang macam rasa macam terlalu keras lah. Tak tahu lah nak cakap macam tu. Lepas tu, tapi kalau nak buang pun agak-agak lah. At least mungkin lah besar 1 inci je, tinggi 1 inci je, boleh lah buang. Janganlah kau rasa daripada atas, daripada tengah ataupun kau rasa keras, kau tak ambil macam tu. Dia macam ada beza lah. Tapi tak tahu dia cakap. Tapi macam tu lah. Tapi rasanya kalau yang keras tu, kalau kita nak ambil pun boleh je. Sebab nanti kalau rebus dia, apa orang kata, nanti rebus dia okey juga. Up to you lah. Boleh lah ikut korang lah macam mana. Tapi kalau saya akan tak ambil lah. Tapi sebab saya tak ambil tu sikit je, so tak effect sangat. Korang repeat je step yang sama. Okay, kita cabut dia punya daun-daun dia tu. Lepas tu kita potong serong dia punya batang. So korang janganlah lupa untuk sediakan 2 bekas. Macam saya tadi, saya nak tunjuk step dia macam mana. So yang kedua ni baru saya asingkan bekas dia. Suppose tu daripada awal lah kita asingkan bekas, senang. Macam tu. Okay, dan last sekali, lepas dah siap, kita pun cucilah sikit. Okay, lepas tu kita pun bolehlah pilih sama ada kita nak rebus terus, lepas tu makan terus pun boleh. Ataupun kita nak rebus buat masak lemak ke, ataupun kita nak buat belada ke, boleh je semua. Kalau nak masuk terus dalam lauk yang kita nak masak nanti pun boleh. Okay? Macam mana kita nak tahu dia dah masak ke belum adalah bila kita picit dia punya batang tu, dia dah penyek. Macam ni contoh dia. Okay? Selamat mencuba. And thank you for watching.